tak? Boleh Kasha pergi mahkamah mana? Kasha tak tahu mahkamah mana Kasha pergi. Apa nak kata Koma? Dulu dia menafikan dia pergi ke mahkamah sampai wartawan kata rasanya dah pergi ya, tapi patah balik. Mana ada orang itu? Patah balik? Mana ada orang macam tu? Bila wartawan tanya tadi, nampak? Adakah letih dia dengan isu-isu ini? Dia kata bukannya letih, tetapi benda tu tidak berasas. Penat tak melayan benda ni? Macam saya cakap lah, benda ni tak jadi pun. Kasha tak penat sebab benda ni tak berasas. Walau bagaimanapun, hari ini dah terbukti benda yang tak berasas itu dah nampaknya berasas. Dia dah hadir ke mahkamah bersama lawyer. Apa ceritanya Koma? Tuntutan proses penceraian lah, apalah macam-macam. Di mana silapnya tu? Jadi teman boleh simpulkan macam ni lah. Selalunya orang akan menafikan bukan kerana nak menipu, tetapi dia adalah merupakan satu defense mechanism, nak melindungi diri daripada tekanan emosi. Jadi dia buatlah penafian tu. Benda tu kadang-kadang mungkin dah berlaku, tapi dia cuba juga dalam proses menafi itu, cuba untuk mempertahankan institusi rumah tangga. Tambah pula, kalau artis ini, orang hanya nak tengok imej bahagianya. Tetapi ramai yang tak sedar, artis juga manusia. Setelah melalui proses dalaman yang begitu panjang, sakit hati, rasa putus harapan, akhirnya itu je lah jalan yang terpaksa dibuat, jalan penceraian sebagai jalan yang terbaik. Yang kita kesalkan kadang-kadang benda ini berlaku bukan kerana apa? Sebab tak ada usaha daripada pasangan untuk memelihara ataupun membetulkan balik keadaan.